Soalan yang pertama, sekiranya tertinggal bacaan tahiyat pertama di rakaat kedua masa solat 3 atau 4 rakaat, adakah perlu sujud sahwi di akhir selepas tahiyat akhir? Baik, soalan dia gini, dia semayang maghrib, dia terlupa baca tahiyat awal, kemudian adakah sunat sujud sahwi? Okey, jawabnya, kalau kita tertinggal atau terluput sunat ab'ad, sunat kita sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau kita tertinggal sunat hai'ah, tidak sunat kita sujud sahwi. Jadi hukum sujud sahwi itu kena belajar molek. Bukan semua benda tinggal sujud sahwi. Yang berat saja kita tinggal, kita sunat sujud sahwi. Lepas tu dipanggil sunat ab'ad, sunat yang berat. Seperti baca kunut subuh bagi mazhab Syafi'i, atau tertinggal tahiyat awal dalam solat yang lebih daripada 2 rakaat. Jadi kita teringat lepas baca tahiyat akhir, fil alamin laka hamidum majid, sebelum salam, tadi aku dah duduk tahiyat awal, sunat sujud sahwi 2 kali, lepas tu baru salam kanan dan kiri. Okey? Tetapi jika kita semayang berjemaah, kita tak tinggal apa-apa, tak ada salah, imam yang sujud sahwi. Okey, adakah kita wajib juga ikut imam? Jawabnya ya, kerana ramai juga orang dia tak faham, imam sujud sahwi dia tak sujud. Faham lagi? Bila imam sujud sahwi, imam yang buat salah, makmum tidak ada kesalahan apa-apa, wajib makmum sujud bersama imam. Bukan kerana makmum ada salah, tapi kerana hadis ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikut oleh makmum di belakang. Faham? Kata Imam Nawawi, iza sajadal imamu sahwa, bila imam sujud sahwi, sajadal makmum, kena sujud pula makmum. Wa illa, dan jika makmum tidak sujud, batalat solatuhu, batal solat makmum.